Ya, bagi kita kerusi Putrajaya dan kerusi Labuan is open. Ya, dia tidak ada mana-mana pihak yang boleh menuntutnya sebagai hak mereka, walaupun Barisan Nasional UMNO telah menyatakan minat mereka, tetapi kita merasakan bahawa kita ada hak yang sama untuk menuntutnya, ya, because dulu ianya dimenangi oleh Bersatu, bukan oleh UMNO BN, maka kita boleh menuntut walaupun ada dia punya guideline dan sebagainya, tetapi dalam perundingan anything can happen. Dari segi kalau sekiranya kita bertanding berasingan daripada BN Three Corner, maka Titi Wangsa juga akan kita terus pertahankan. Kalau tiba-tiba jadi Four Corner, lagi menarik, kerana mana tahu Bersatu dia bertanding berasingan daripada PAS bertanding, Bersatu bertanding, BN bertanding, PH bertanding, ya, tu 4 corner. That is also possible. We will wait and see lah, ya. Kita dapati bahawa dalam suasana yang tidak begitu stabil, tidak begitu menentu, bukan sekadar di peringkat Perikatan Nasional, tetapi perpaduan itu pun masih tak sure bila PRU 16 tu sama ada kita akan menghadapi sebagai perpaduan ataupun kita akan menghadapi secara berasingan. BN nak uji kekuatan, PH nak uji kekuatan dan sebagainya. Apa yang penting, Parti Amanah Negara mesti bersedia untuk menghadapi whatever yang diputuskan. Pada masa yang sama, kita juga seperti mana yang saya sebut, dalam PKR pun ada dia punya masalah dari segi kerusi parlimennya, di Setiawangsa, di Wangsa Maju, di Batu dan sebagainya, dan ada kemungkinan dalam rundingan ianya boleh agih-agihkan di antara parti-parti komponen Pakatan Harapan. So we must also be prepared. Tapi kalau kita tak yang diputuskan, yang bukan kita yang bertanding sekalipun, tetapi rakan-rakan daripada Pakatan Harapan, kita juga akan turun full force untuk membantu, kerana bagi kita ini PRU 16 ini adalah bagi kita satu PRU untuk nak tolak balik gelombang hijau itu, ya. We want to reclaim whatever yang kita kalah, tapi di wilayah tak adalah yang kita kalah, ya. Tapi basically dari segi undian, dari segi sokongan dan sebagainya, kita nak buktikan bahawa gelombang hijau itu kesannya telah pun dapat kita sekat. Dan walaupun ada pihak yang mengatakan bahawa PAS parti yang mendapat sokongan yang bertambah, berdasarkan kepada pandangan kami dan kajian kami, kita merasakan bahawa suasana gelombang hijau itu telah tidak lagi seperti dahulu. Walaupun PAS masih ada penyokong, tetapi banyak yang telah berlaku yang menunjukkan kelemahan-kelemahan dan inkonsistensi di dalam parti PAS itu sendiri, ya. Kita mengharapkan bahawa PRU 16 ini adalah satu PRU di mana PH khususnya dan perpaduan, insya-Allah kita kekalkan perpaduan itu, kita akan dapat satu kemenangan yang lebih meyakinkan, ya. Apa yang kita nak tentukan dalam wilayah persekutuan ini, paling kurang satu kerusi akan dimenangi oleh calon daripada Parti Amanah Negara.